Dan hai semua, welcome back to the Wanisha Family. Okay, so sorry korang, video kita lambat sikit upload minggu lepas. Untuk video kali ni, kita akan buat video cari Blind box. blind box. Okay, so sekarang ni kita ada dekat rumah baru. Ding. Nanti kita akan revealkan macam mana rumah ni. And hari ni kita akan buat video cari 10 blind box. Tengok Mami dapat banyak ke Alisha dapat banyak. Siapa yang menang dia dapat hadiah. Okay. Yay, okay. Okay. So pada adik-adik yang baru jangan lupa Like, subscribe, share, comment, dan turn on notification. Okay, so blind box ni, okay, kalau Mami menang, so Mami nak bagi dekat semua subscriber tau. Okay, kalau Alisha menang, Simpan. kalau Alisha menang, saya nak simpan. So adik-adik, komen tim Mami, okay? Tim Malaysia. Okay, so jadi kita akan sorotkan dulu blind box ni. Tapi Aisyah Mami kau tutup mata. Okay, so jom. Okay, so sekarang ni kita ni producer dah sorotkan 10 blind box dalam rumah ni. Rumah ni masih tengah renovate lagi, so kita tak boleh nak fully tunjuk kat korang. Ni ruang tamu je. Takkanlah kita nak buat video kat rumah orang lain. Okay, so masa yang diberi adalah 5 minit. Dan kita tengok siapa yang dapat jumpa banyak Alisha ke Mami. Siapa yang jumpa terbanyak dia akan dapat hadiah. So nanti kita akan record guna phone. Okay, Aisyah ready? Okay. Ready? Nanti blind box tu letak dalam botol ni tau. Okay, Mami nak purple. Tapi macam mana nak pegang? Pasal Taklah, masukkanlah. saya tahu. Bekas ni kita letak dekat bawah tu, kat bawah ni kan. So setiap kali jumpa blind box kena turun. Tapi 5 minit je tau. Kau Alisha lah macam mana? Mana pegang je. Dah nak pegang lah, Aisyah tahu. Mic tu letak je dekat sini. Letak macam ni je lah. So, bila jumpa blind box pun letak bawah ni. So, macam mana lah. Okay, so kita nak set timer. Okay, 5 minit. Okay, start. Start Kejap, jangan masuk video ni. Okay, start. Sekarang. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita tengok dalam bilik ni dulu. Mana lampu? Jom. Kita jumpa satu. Ni. Lampu tak. Okay, korang dah jumpa satu. Kita dah jumpa satu. Okay, kita jumpa lagi satu ni. Tada! Okay, kita dah jumpa 2 dah. Setakat ni. Jom kita naik atas pula. Naik atas pula. Terkejut. Sini pula. Mana? Dalam bilik ni ada ke? Mana? Tak ada pun. Okay, kita jumpa lagi satu. Tada! Ada pun. Ada? Dalam ni? Dalam bilik ni ada ke? Mana? Tak ada pun. Tak ada pun. Ada? Dalam ni? Dalam ni ke? Mana? Tak ada pun. Oh ni.
Mami nak tukar boleh? Kita jumpa lagi satu lah. Cuba. Dia kata naik atas. Tiga-tiga? Mami jumpa tiga? Ya. Okay, cari dalam ni pula. Oh ni, cepat. Kita cari dalam ni pula. Jumpa lagi. Hah? Oh ni, cepat. Kita cari lewat ni pula. Jumpa lagi. Hah? Mana? Mana? Jumpa lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lagi. Satu, dua, tiga, empat. Oh, ada lagi satu. Ada lagi satu. Mana? Guys, ada lagi satu. Satu, dua, tiga, empat. Oh, ada lagi satu. Ada lagi satu. Mana? Guys, ada lagi satu. Lagi seminit. Okay, korang lagi ada 10. Hah? Ada. Oh, ada 6. Ada 6. Oh, okey dah lah. Masa dah seminit dan Mami dapat jumpa 4. Alisha dapat jumpa 6. Nanti. So kita tengok satu-satu So yang Mami dapat adalah mini doll. Okay. Lepas tu sheep. Okay, lepas tu kita dapat cute pastry doll. And dan juga dapat lovely mini panda. Saya dapat apa? Cute baby blind box. Saya dapat glow cheese doll, glow in the dark. Lepas tu ada little chick blind box. Capybara blind box. Glow flower blind box. Blind box glow turtle. And then cute baby blind box. Done. Okay. So jadi challenge pertandingan cari blind box dimenangi oleh Alisha. Jadi nanti kita lepas unboxing ni kita akan bagi Alisha hadiah. Okay. So jom. Okay, so kita pun nak balik rumah dulu. Kita nak buat unboxing. So inilah rupanya rumah baru kita. Tapi tak siap lagi. So nanti dah siap baru kita akan tunjukkan kat korang. Tour rumah baru. Lepas tu bilik Alisha kat situ. Biasa yang tingkat pertama yang tu. tu ada banyak semua. Okay, so jom kita buat unboxing dulu. Jom.
Okay korang, jadi kita dah sampai dan kita nak buat unboxing. So, ni ada siapa ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mami ada 4. So 4 ni akan bagi dekat korang subscriber. Siapa yang nak komen nak, nanti kita akan postkan. Okay? Adik-adik cepat komen sekarang. Okay, so siapa nak buka dulu? Okay, kita buka gila-gila tak. So, dari sana satu ambil satu. Okay, boleh. So, Alisa nak buka yang ni lah. Yang colour biru ni. Okay, jom. Mami pilih apa ni dulu? Okay, Mami buka yang ni. Panda. Sabar. Pilih dulu, pilih. Oh, kena pilih. Alisa nak ini. Alisa nak colour pink ataupun putih ataupun biru. Ataupun purple. Purple macam ni juga. Putih, purple, dengan biru. Okay, so yang ni dia ada 2 colour je. Dia ada solid colour ataupun transparent colour. Ada transparent. Akan glow in the dark after light exposure. So Mami pilih yang transparent. Kita tengok dapat tak yang transparent colour. Yalah, kan transparent. Okay, nak bentuk yang ni. Sekejap. Yang ni. Dapat tak? Okay, jom kita buka. Asal buka dulu. Tekan tajak dulu Dalam ni plastik kan. Macam nak purple plastik purple kan? Plastik dia purple, macam dapat purple je. Yang ni ada kat tu, tak ada kat. Tak ada. Rasa nak colour pink tau. Yang top punya saya nak colour pink. Tak favorite colour Alisa pink. So top pink, second purple dengan third biru, white, putih. So kalau saya dapat antara 4 tu, saya akan happy lah. Okay. Asa harap pink. Okay. Mana tempat buka dia? Kau tengok dulu. Warna apa? Cuba kamera cepat. Dah. Mami dah nampak. Tiga. Hijau. Ni kawan Alisa mesti suka kan? Sebab favorite colour dia hijau. Lepas tu dia berbulu kan? Dia berbulu lah. Okey. Mami pula buka. Okay, harap-harap dapat yang transparent. Sebab transparent tu macam best lah. Sebab dia akan berwarna apabila kena lighting je. Dia akan glide dedak. Okay, korang tengok dulu. Tengok. Orang dapat apa? Ni apa? Transparent kan? Ni transparent ni. Dapat transparent. Dapat transparent lah. Sekejap. Dan dapat apa yang Mami nak. Nampak Mami nak yang ni. Nampak? Mami dapat yang ni. Tak. Tapi transparent lah. So, jom kita test. Jom kita test dia tukar warna ke tak. Sekejap ni korang. Dia kata dia akan glow in the dark after light exposure. Nampak? Tunjuk. Tengok ni. Next. Kali ni pilih random, okay? Okay. Stop. Okay. Alisa dapat yang colour hijau. Oh, sama lah. Glow cocok. Okay. Alisa dapat. Yang ni glow flower blind block by Pilih yang mana? blind box. Yalah, kita pilih yang mana? Ni. Oh. Okay, so dia ada belah sini dengan belah sini. So, Alisa nak yang lotus. Lotus Tengok. yang ni, yang colour Okay. pink. Colour pink ni ataupun cotton yang colour putih ataupun yang tulip. Lotus, cotton, tulip. Yang tu je. Tiga-tiga tu. Antara tiga tu. Okay. So, Mami punya ni nampak tak? So, Mami macam biasalah. Mami suka purple. So, kita nak yang purple. Tengok dapat ke tak? Okay. Kita buka. Alah, tak jadi.
plastik juga. Plastik sama. Wah! So, dalam ni tak dekat. Asyik jatuh je korang. Okay. So, bismillah apa? Lotus. Lotus. Tengok dapat tak warna pink. Korang Dua, cepat. 1, 2, 3. Wow! Oh, purple. Favorite mami ah. Favorite mami. Saya tak dapat pink. Tak apa, papa ni si cantik. Dia kata sebab atas ni dia transparent. Kita tengok dia tak. Tak gini tak ni. Okay. So, jom kita buka. Bekas hijau dapat. Tapi comel lah. Tengok mungkin tu jatuh. So, kita tengok dapat tak yang warna purple. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Tengok. 1, 2, 3. Oh, dapat warna apa ni? Green. Tapi korang tengok. Cyan dapat warna cyan. Oh, sama. Sebab dulu Alisa ada beli juga yang ni. Tapi yang waktu saya beli tu dapat colour purple. Oh, sekarang kita dah ada 2 lah. Tengok sekarang dah Ini ada pun satu jatuh. dynamic duo. Alisa dengan Uh-uh. Dia kebalik. Mana kepala dia? Kepala dia pecah. Ya Allah, kepala dia dah pecah dah korang. Alisa dah jatuh kan. Alisa pula jatuh ke mami? Mami jatuh kan. Nampak kepalanya dah pecah. Tak apalah Alisa, jom kita buka next. Dia tinggal badan dia dengan kakinya je. Nampak? Kepala dia dah pecah guys. Okey, tak apa. Tak apa kita ganti dengan ni. Okay. Alisa ada 4 lagi. Tak macam kat start. Stop. So kita dapat yang dark ni. Mami nak buka yang ni lah. Tak apa, tak ada Glow purple. cheese doll. Nampak tak? So, So, Mami pilih je Mami nak yang ni. okay, Mami nak yang Okay, Alisa nak yang ni. Yang tengah ni. Yang tu je tengah. Kita tak nak yang ni. Sebab dia macam headband dia colour pink. So yang tu yang Alisa nak. okay, Sebab Mami colour dia nak pink. yang biru ni. Nampak tak? Ataupun yang pegang ni. Yang biru ni, dia punya kepala dia warna purple. Yang ni. Ni nama dia Yaya. Ya. Mami buka dia. Okay, Mami buka dia Mami nak Mami yang buka ni. dia biru tu. Ha. Kenapa tak ambil purple? Sebab yang ni dia punya orang dia rambut dia warna purple. Lah. Sama. Jom kita buka. Tada! Nampak tak? Saya rasa dah tak nampak. 1, 2, 3. Dapat warna orange. Tak apalah. Sekejap. Kita accept je lah Kita accept je. Saya yang ni pun Alisa ada beli juga dulu tapi saya tak ingat kat mana. Tapi pecah. Tapi dia comel lah juga. Kan korang cuba tengok ni. Comel tak? Ha. So ni Mami punya. Tak jumpa lah guys yang Alisa punya rambut punya. Okay, Syah buka. Alisa nak yang ni tau, yang kat sini. Yang ni, Yang ada rambut dia tu. pink. Oh, okay. Okay. Plastik sama lagi tak dekat. Bismillah colour pink. Tapi dia macam kecil lah. Saya rasa bukan. Nampak tak? Yang mana ni? Yang Alisa nak tu lah. Dia yang tu. kan. Asyik dalam gambar nampak macam colour pink. Tapi sebenarnya dia colour putih. Ha, dia sebenarnya warna putih. Comel Dia ada lah. macam, dia ni baby duck kan? Baby duck, so dia pakai yang tu. Yang tu baby selalu pakai tu. Dia comel. Oh, comel. Macam Mami. So, Mami tinggal satu yang last. Capybara. Sudah buka dah. Mami tinggal yang ni, capybara. Next, saya pilih yang kecil ni.
yang sheep ni. Okay, pilih dulu ni. Oh, korang yang ni pun sama. Dia ada yang transparent dengan yang biasa punya. Solid punya. Okay, Aisyah dah pilih. Okay, Aisyah dah tahu dah. Aisyah punya tu yang ni. Yang ni. Aisyah tak kisah solid ke transparent ke. Tapi Aisyah nak antara ni. Yang ni. Dapat disedia sebab yang ni dah makan lebih. Mami nak yang pakai topping. Sebab dia macam comel-comel. Dapat. Okay. Kamu nak yang mana? Oh, bocor. Kamu nak yang mana? Yang ni. Yang pakai topi ni. Okay. So, Aisyah buka dulu Okay, tak dekat juga. Macam yang terbaring punya. Tapi tak tahu. Dua. Tiga. Yang tu ke? Saya nak. Tapi yang ni. Tapi dia comel lah. Tapi bukan transparent. Comel lah tu. Tapi siapa kita? Aisyah dapat yang ni tak? Aisyah dapat yang solid. Solid. Aisyah dapat lah yang Aisyah nak. Tapi solid lah. Aisyah tak. Tadi saya cakap tak kisah Aisyah dapat yang mana. Aku dapat yang Aisyah dapat yang ni. Yang Aisyah nak. Tadi yang Aisyah nak. Ini. Comel lah. Okay, jom kita buka yang capybara ni. So, harap dapat yang Mami nak. Yang dia pakai topi kat atas tu. Dia sama-sama macam baby. Tengok, korang tengok. Mami punya semua kecil-kecil. Aisyah punya besar-besar semua. Macam mana? Dapat apa? Korang bagi tahu. Komen. Kita komen. Satu, dua, tiga. Oh no, dapat yang baring. Tapi dia comel juga lah. Nampak tak? Tengok. Comel lah. Super comel. Comel. Nampak bila dia baring dia macam tu. Dia baring macam ni. Comel. Dia punya pipi pun tembam gila. Saya pilih yang colour biru ni. Cute. Apa tu? Oh, Mami dah tak ada. Dah tak ada dah. Habis dah. Cute baby blind box dia korang. So, Aisyah nak yang colour pink lah, of course. Oh, dia ada yang transparent juga. Solid Aisyah dengan nak transparent. yang ni korang. Yang kat bawah sekali. Ni tu. Lepas tu dengan antara yang pink tu dengan purple ni dengan yang macam Bunny. bunny rabbit. Okay, cek buka. Aisyah harap tak, Aisyah nak yang transparent tu ni. Okay, dapat yang transparent. Tengok. Tak transparent. Alah, tapi dapat je kat yang Aisyah nak. Dapat yang I nak. Comelnya dia. Colour pink! Ha. Dapat yang I nak ni. Aduh, sakit aku. Dapat yang I nak. Comel. Comel. Dia macam bentuk crybaby. Lepas tu tengok botol. Okay. Next. Yang ni. Blind box cute pastry doll. Okay, last one. So dia macam bentuk makanan. So okay. Aisyah nak yang colour pink ni. Yang ni. Yang ni. Yang atas kan hujung. Lepas tu yang macam bentuk coklat ni. Dengan yang kat bawah ni. Tapi Aisyah paling nak yang pink tu. Okay. Dia tak dekat. Bismillah, macam besar ni. Nah, besar ni. Okay, tengok. Oh, coklat. Kan? Dapat yang bentuk coklat. Dapat yang ni. Comel. Ni comel.
Tapi nak kalau pink dia macam mana? Cuma yang ni macam yang ni colour dia colour matte. Yang ni macam ni. Okay, dah nampak tak dah tukar warna? Dia dah tukar warna. Kalau tak pernah korang nampak tak, dia macam ni nampak warna transparent kan. Tapi bila dalam gelap dia macam warna hijau, nampak tak? Korang tak nampak. So kalau siapa-siapa adik-adik yang nak kan, yang ni dengan yang ni tak payahlah sendiri, kepala dia dah putus. So boleh letak komen cakap nak, nanti kita akan postkan ni. Ni comel-comel semua ni. Okey? Okay. So sebabkan Alisha pernah menang, Alisha akan dapat hadiah, iaitu tutup mata dulu. Okey, ini hadiah dulu. Okey. Jom kita letak kat depan mata Alisha. Okey. 1, 2, 3. Buka mata. Wah, squishy. Untuk Alisha sebab Alisha menang tadi. Sekejap, buat SMS. Okay. So itu saja video kita hari ni. So harap semua yang tengok, adik-adik semua enjoy. And next kita akan buat lagi video challenge antara Mami Alisha. Kita siapa-siapa adik-adik yang belum lagi subscribe, jangan lupa Like, subscribe, share, comment dan turn on notification. Okay, so kita jumpa lagi dalam next video. Bye bye. Okay, siapa-siapa yang nak cepat komen nak.